Contohnya, kalau Fiza diam macam ni. Dengar tak apa fikiran Fiza? Apa Fiza, maksudnya tahu tak apa yang Fiza tengah fikir sekarang? Tahu tak apa perasaan Fiza? Tahu tak? Tak tahu kan? Fiza fikir, hari ni Fiza nak masak apa? Nak masak atau makan luar? Itu apa yang Fiza fikir. Tapi, you tahu sebab Fiza bagi tahu. Fiza bersuara. Fiza communicate. Fiza keluarkan apa yang Fiza fikir, apa yang Fiza rasa. Tapi kita manusia. Kita selalu expect orang depan kita faham apa dalam kepala kita. Apa perasaan kita, apa kita rasa. Kita rasa marah, rasa sedih, rasa takut. Kita diam je. Tak nak suarakan. Sebab apa? Kalau orang tu sayang kita, tak apa, dia akan faham apa dalam fikiran ni, apa dalam hati ni. Orang tu akan faham. Biarkan je, biarkan je. Dari cara macam tu, hubungan cinta, hubungan kawan, hubungan ahli keluarga, adik-beradik, pecah belah. Dari sebab kita expect orang depan kita faham apa dalam kepala kita, apa dalam hati kita. Mungkin orang boleh faham, mungkin dari muka kita kan, dari muka you. Sedih, monyok macam tu, marah. Okey, orang depan tu faham, dia marah, dia sedih. Tapi apa punca dia? Apa buat dia sedih? Apa buat dia marah? Sebab tu penting communicate. Suarakan je. Walaupun rasa sedih, rasa tak puas hati, rasa tak setuju, ataupun ada sesuatu nak share, nak kongsikan. Suarakan je, keluarkan je. Yang penting orang depan kita, kawan ke sesiapa, dia faham. Dia dengar daripada kita dan dia faham. Tapi apa yang dia buat lepas tu, bukan urusan kita dah. Bukan urusan you dah. Tapi yang paling penting, you bagi tahu. You kongsikan. Keluarkan apa isi hati, apa dalam fikiran you. Jangan diam je. Sebab orang, dia akan buat sesuatu dari apa yang dia tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak buat. Betul tak?